Kalau jadi dealer tak aktif tak apa ke? Sebab dah tak daftarkan orang, tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau nak jadi, bagi tuan-puan penyimpan emas, lepas tu nak jadi dealer tapi tak ada plan untuk aktif, saya suggest tak payah jadi dealer lah. Sebab nanti menyusahkan tuan-puan. Sebab apa? Insentif dah lah tak ada insentif. Kalau dapat insentif pun dalam bentuk C-Wallet. C-Wallet bukan dapat cash masuk dalam, cuma beli shopping dalam PG Mall. Bila ada masalah transaksi, bila dah jadi dealer, tuan-puan kena settle sendiri, bukan introducer. Introducer dulu dia, tuan-puan, dealer tuan-puan, dia settlekan sebab Public Gold bayar dia insentif. Bila tuan-puan dah jadi dealer, sebahagian besar insentif tu dapat kat tuan-puan, bukan dapat kat introducer. Jadi kalau tuan-puan ada masalah transaksi, tuan-puan kena settlekan sendiri. Kalau nak introducer settlekan, tuan-puan kena bayar service fee dia RM20 satu urusan. Sebab nak settlekan urusan itu kadang-kadang banyak hal kena contact Public Gold, kena contact berkali-kali. Jadi kalau untuk simpan sendiri, yang belum jadi dealer tak payah jadi dealer. Bagi insentif dekat tuan-puan punya introducer, biar dia settlekan untuk bagi tiap tuan-puan. Kalau tuan-puan ada masalah, tuan-puan tak payah pergi training, tak payah tahu apa-apa pun tak apa. Sebab dealer tuan-puan pergi training, dia yang settlekan masalah tuan-puan. Kalau simpan emas lebih 85 gram, kena zakat 2.5% setiap tahun. So capital gain kita jadi kurang lah, betul. Okey, sebenarnya betul. Bila simpan emas kena zakat 2.5%, sebenarnya bukan emas saja yang kena. Duit simpanan, ASB ke, tabung haji, duit dalam akaun bank, semua kena 2.5%. Jadi semua kita kena zakat tu bukan sebab emas tu, sebab kita kaya. Definisi kaya tu, kalau emas ni dah ada 85 gram. 85 gram emas. Tapi kalau mengikut Dr. Sufian, dia bukan sekadar emas saja. Kita kena combine duit kita, emas yang kita ada di tangan, emas yang kita ada dalam akaun emas Gap. Kita kena combine duit simpanan dalam akaun bank, tabung haji lah apa semua, kena kira. Cukup tak nisab tu. Kalau cukup nisab, kita kena zakat. Bukan saja emas tu tuan-tuan kena ingat. Jangan cakap simpan emas kena zakat, yang lain tak kena zakat. Tak, sama je. Tetap potong 2.5% juga. Okey, tuan boleh tunjuk average harga emas untuk 10 tahun lepas? Average, okey, bagus soalan tu. Saya tunjuk 19 tahun lepas, harga emas dah meningkat sebanyak 600%. Average setiap tahun sekitar 10% setahun. Average. Ada up and down, tapi average 10% setahun. Jauh lebih baik berbanding SB dan tabung haji. Okey. Nak buat akaun Public Gold tu macam mana? Puan Romziah contact introducer. Contact introducer, nanti dia akan registerkan. Lepas registerkan, nanti Puan Romziah boleh login macam ni dan boleh buat pembelian. Okey, contact introducer. Kalau tahu emas Public Gold daripada saya, contact saya. Kalau tahu daripada dealer lain, contact dealer lain lah. Nanti dia akan bantu. Okey. Tuan boleh tak PG bagi option untuk keluarkan semua loose item, tak nak yang attach to card? Okey, bagus soalan daripada Micik PLT. Okey, dia sebenarnya macam ni. Kalau tuan-puan tak suka benda ni melekat dekat sini, tuan-puan boleh buka je ni. Torih lah elok-elok, biar keluar sekeping emas ni, biar keluar macam ni. Okey, tak ada masalah pun, tak ada beza. Lepas tu boleh masuk balik. Kad ni simpan lah. Sama je, sebenarnya sama je. Sebenarnya sama saja. Tuan-puan boleh potong elok-elok ni, keluarkan emas keping. Tak ada masalah. Nak jual ni, Public Gold beli harga sama. Kenapa Public Gold keluarkan bentuk macam ni? Sekarang ni semua item bentuk kad macam ni. Sebab apa? Public Gold nak capai standard LBMA, London Bullion Market Association. Sebab kalau LBMA ni senang untuk masuk ke Singapura, pergi international. Kalau di luar negara, emas tu LBMA, tuan-puan nak jual tu lebih mudah. Bukan susah. Masuk LBMA tu banyak. Kalau kedai-kedai emas dekat Europe semua, LBMA dia dah tak dia tak buka dah seal. Kalau yang bukan LBMA, dia akan buka seal, dia akan timbang, dia akan test ketulinan. Okay, jadi tak ada masalah pun. Kalau tak suka kad ni, boleh buka. Cuma kad tu simpan lah. Simpan macam ni, sama. Jadikan loose. Boleh jadikan loose, tak ada masalah. Kalau tuan-puan buka pun tak ada kurang di sudut nilai Public Gold beli. Okay.